tengok betul-betul gambar ni, Kak. Inilah minyak pengasih yang dia dah guna untuk calit akak. Akak tengok betul-betul Kak minyak ni. Mak Su, saya betul-betul minta maaf. Mungkin cara saya tak betul masa pertama kali kita berjumpa. Saya tak kisah semua tu. Yang penting sekarang, awak betul-betul ikhlas nak tolong saya. Bukan pasal dendam pada saya ataupun abah awak. Saya ikhlas, Mak Su. Lagipun saya rasa saya bertanggungjawab untuk betulkan apa yang salah. Lagi-lagi perbuatan tu daripada bapak saya sendiri. Betul ke minyak ni minyak abah awak? Mak Su, sebenarnya Alung saya yang jumpa minyak calit tu dekat bilik abah saya. Saya kenal abah saya, Mak Su. Dia sanggup buat apa saja untuk dapatkan apa yang dia nak. Akak tak rasa pelik ke? Akak baru kenal dia sehari dua, lepas tu tiba-tiba akak nak kahwin dengan dia. Tak mustahil pun. Akak, ini semua mustahil, Kak. Mustahil. Okey, macam ni lah. Saya nak kepastian. Boleh tak awak bawa saya jumpa staf abah awak? Sebab dia kata staf dia perlukan wang. Anak dia nak buat operasi. Anak? Setahu saya, abah saya ada seorang je staf. Dan staf dia belum kahwin lagi, Mak Su. Akak, kita pergi berubat je lah, Kak. Kalau nak masalah sekalipun dalam hal ni, akak tak rugi apa-apa pun. Nak Melayu sangat dengan Kak. Kita berubat je, Kak.